Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah perkara dalam hidup anda kelihatan seperti satu kebetulan yang sangat sempurna? Anda sedang memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon. Anda memerlukan satu maklumat khusus dan jawapannya muncul dalam sebuah buku yang anda buka secara rawak. Ramai orang menganggap ini sebagai nasib atau kebetulan semata-mata. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa realiti ini tidak rawak? Bagaimana jika setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap apa yang anda panggil kebetulan sebenarnya adalah satu dialog yang berterusan antara kesedaran anda dengan alam semesta? Ini bukan sekadar falsafah positif. Ini adalah persimpangan di mana fizik, kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno bertemu. Kebanyakan kita hidup sebagai mangsa keadaan, bertindak balas terhadap dunia luar seolah-olah kita tidak mempunyai kuasa. Kita percaya bahawa dunia luar mencipta dunia dalaman kita. Kita gembira apabila sesuatu yang baik berlaku. Kita sedih apabila sesuatu yang buruk menimpa. Tetapi kebenaran yang sebenar adalah sebaliknya. Dunia dalaman anda, iaitu keadaan kesedaran, emosi dan kepercayaan anda, adalah kuasa kreatif yang membentuk dan mengatur dunia luaran anda. Anda bukan sekadar pemerhati dalam permainan hidup ini. Anda adalah pemain utama, penulis skrip dan pengarahnya. Persoalannya bukan lagi sama ada anda mencipta realiti anda, tetapi sama ada anda melakukannya secara sedar atau tidak sedar. Selama ini anda telah mencipta setiap aspek kehidupan anda berdasarkan program bawah sedar anda. Sekarang tiba masanya untuk mengambil alih kawalan secara sedar dan mula menulis sebuah cerita yang anda benar-benar inginkan. Peristiwa yang anda anggap sebagai kebetulan yang bermakna atau synchronicity sebenarnya adalah isyarat pengesahan daripada medan kesedaran yang menyatukan segalanya. Ia adalah cara alam semesta memberitahu anda berada di landasan yang betul. Synchronicity adalah bukti bahawa dunia dalaman dan luaran anda sedang berhubung. Ia bukan rawak, ia adalah resonance. Seorang guru kerohanian hebat bernama Neville Goddard mengajar satu prinsip yang sangat mendalam. Untuk mengubah dunia luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah keadaan dalaman anda dengan menganggap hajat anda telah pun tercapai. Ini bukan sekadar berfikiran positif. Ini adalah tentang benar-benar merasakan dan menghayati realiti impian anda, seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan sekarang. Apabila anda berjaya mengekalkan perasaan ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Alam semesta akan mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan keadaan dalaman anda. Satu siri peristiwa yang kelihatan semula jadi dan logik akan mula terungkap. Membina jambatan kejadian yang membawa anda terus kepada pemenuhan hajat anda. Jambatan kejadian ini adalah synchronicity dalam tindakan. Ia mungkin berupa pertemuan dengan orang yang tepat pada masa yang tepat atau mendapat peluang pekerjaan dari sumber yang tidak dijangka. Dari luar, ia kelihatan seperti nasib baik. Tetapi dari perspektif kesedaran, ia adalah hasil yang tidak dapat dielakkan daripada undang-undang alam semesta yang bertindak balas terhadap frekuensi emosi anda. Dengan memahami dan mengubah keadaan emosi dalaman anda beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada pencipta pengalaman. Synchronicity menjadi penunjuk jalan anda, mengesahkan bahawa anda sedang berdialog secara sedar dengan realiti itu sendiri. Jadi, jika ini benar, mengapa ramai orang masih bergelut? Mengapa impian mereka tidak menjadi kenyataan walaupun mereka cuba berfikiran positif? Jawapannya terletak jauh di dalam diri kita, dalam satu kawasan yang mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari. Minda separa sedar. Neuroscience telah membuktikan bahawa
minda separa sedar adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang merekodkan setiap pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat sejak dari zaman kanak-kanak. Program-program inilah yang membentuk identiti kita, kepercayaan kita tentang diri kita, wang, perhubungan dan dunia. Jika anda dibesarkan dengan kepercayaan bahawa hidup ini sukar atau anda tidak cukup baik, program itu akan berjalan secara automatik, mencipta situasi yang mengesahkan kepercayaan tersebut berulang kali. Anda mungkin secara sedar mahukan kejayaan, tetapi jika program separa sedar anda mengatakan anda tidak layak, anda akan secara tidak sedar mensabotase diri sendiri. Inilah konflik dalaman yang menghalang kebanyakan manifestasi. Anda tidak menarik apa yang anda mahu dengan minda sedar anda. Anda menarik apa yang anda percaya pada tahap separa sedar. Anda menarik siapa diri anda. Oleh itu, untuk mengubah realiti luaran anda secara kekal, anda tidak boleh hanya menukar fikiran anda. Anda mesti menukar identiti anda. Anda mesti memprogram semula kepercayaan teras yang tersimpan dalam minda separa sedar anda. Ini bukan tentang menambah lapisan cat positif pada dinding yang reput. Ini tentang merobohkan dinding lama dan membina asas yang baru sepenuhnya. Langkah pertama untuk perubahan pantas ini adalah dengan memahami bahawa alam semesta tidak bertindak balas kepada kata-kata atau fikiran anda semata-mata. Ia bertindak balas kepada frekuensi tenaga anda yang ditentukan oleh perasaan dan emosi anda. Emosi adalah bahasa alam semesta. Fizik kuantum, terutamanya melalui eksperimen dui celah yang terkenal, menunjukkan kepada kita satu kebenaran yang menakjubkan. Zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian sehingga ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan medan kebarangkalian ini runtuh, menjadi satu realiti fizikal yang spesifik. Anda adalah pemerhati dalam realiti anda sendiri. Keadaan emosi anda atau frekuensi getaran anda adalah arahan yang anda berikan kepada medan kuantum. Untuk mencipta realiti yang berbeza, anda mesti menjana emosi yang sepadan dengan realiti itu terlebih dahulu sebelum ia berlaku. Jangan tunggu sehingga anda kaya untuk berasa berkelimpahan. Rasa berkelimpahan sekarang. Jangan tunggu pasangan yang sempurna untuk berasa dicintai. Rasa dicintai sekarang. Ini adalah anjakan daripada model realiti sebab dan akibat Newtonian kepada model kuantum, di mana anda menyebabkan satu akibat. Anda perlu berani untuk merasakan emosi masa depan anda pada masa sekarang. Ini memerlukan anda menarik balik tenaga anda daripada memberi tumpuan kepada masalah, kekurangan atau keadaan semasa anda yang tidak diingini. Setiap kali anda memikirkan masalah anda sedang memberi tenaga dan arahan kepada medan kuantum untuk mencipta lebih banyak masalah yang sama. Pilih secara sedar untuk menumpukan perhatian dan emosi anda pada apa yang anda mahu cipta. Lakukan ini dengan konsisten dan anda akan mula melihat dunia luaran anda berubah untuk mencerminkan anjakan dalaman anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi. Semua perkara di alam semesta ini pada dasarnya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran anda adalah tenaga. Emosi anda adalah tenaga. Badan fizikal anda adalah tenaga. Begitu juga dengan kerusi yang anda duduki dan wang yang anda inginkan. Semuanya adalah medan tenaga yang bergetar. Prinsip resonans dalam fizik menyatakan bahawa apabila dua objek mempunyai frekuensi getaran yang sama, tenaga dari satu objek boleh dipindahkan kepada objek yang lain, menyebabkannya bergetar juga. Inilah mekanisme di sebalik penciptaan realiti. Untuk menarik atau mencipta sesuatu dalam hidup anda,
frekuensi tenaga anda mesti sepadan ataupun beresonans dengan frekuensi tenaga realiti yang anda inginkan. Anda tidak boleh mendengar stesen radio 100.5 FM jika radio anda ditala pada 98.8 FM. Begitu juga, anda tidak boleh mengalami kelimpahan jika frekuensi anda ditala pada kekurangan. Bidang epigenetik turut menyokong idea ini dengan menunjukkan bahawa persekitaran emosi dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini bermakna perasaan dan kepercayaan anda secara literal boleh mengubah biologi badan anda. Anda bukan mangsa genetik anda. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dari fikiran anda dengan emosi yang tinggi dari hati anda, seperti rasa syukur, kasih sayang atau kegembiraan, anda mencipta satu tanda tangan elektromagnet yang koheren. Tanda tangan ini disiarkan ke medan kuantum, medan kesedaran bersatu yang menghubungkan segala-galanya. Medan ini bertindak balas bukan kepada apa yang anda mahu, tetapi kepada siapa diri anda secara energetik. Apabila anda secara konsisten menyiarkan isyarat kelimpahan, kesihatan atau kasih sayang, anda akan menarik pengalaman yang beresonans dengan frekuensi tersebut. Inilah sains di sebalik keajaiban. Jadi, bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda? Dua teknik yang sangat berkuasa yang diajarkan oleh Neville Goddard adalah revisi dan penggunaan keadaan hypnagogic. Revisi atau semakan semula adalah amalan di mana pada penghujung setiap hari, anda menyemak semula peristiwa hari itu dalam imajinasi anda. Jika ada sebarang peristiwa atau perbualan yang tidak menyenangkan atau tidak seperti yang anda inginkan, anda ulangkannya semula dalam fikiran anda. Tetapi kali ini anda ubahnya menjadi versi yang anda lebih suka. Bayangkan perbualan itu berjalan lancar. Bayangkan situasi itu berakhir dengan hasil yang positif. Rasakan emosi yang akan anda rasakan jika ia benar-benar berlaku seperti itu. Dengan melakukan ini, anda sedang menyutralkan cas emosi negatif dari ingatan tersebut dalam minda separa sedar anda dan menggantikannya dengan program baru yang positif. Anda secara literal sedang menulis semula masa lalu anda untuk mengubah masa depan anda. Teknik kedua adalah dengan menggunakan keadaan hypnagogic, iaitu keadaan santai sejurus sebelum anda tertidur. Dalam keadaan ini, pintu kepada minda separa sedar anda terbuka luas. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk menanam benih realiti yang anda inginkan. Baring dengan selesa dan dalam imajinasi anda, cipta satu babak pendek yang membayangkan hajat anda telah pun tercapai. Jadikan ia ringkas, jelas dan penuh dengan perasaan. Mungkin ia adalah babak di mana rakan anda mengucapkan tahniah kepada anda. Mungkin anda sedang memegang kunci rumah baru anda. Apapun ia, rasakan setiap sensasi. Dengar bunyinya, lihat pemandangannya, dan yang paling penting, rasakan kegembiraan dan kesyukuran seolah-olah ia nyata. Ulangi babak ini berulang kali sehingga anda tertidur di dalamnya. Apabila anda tertidur dalam keadaan hajat tercapai, minda separa sedar anda akan bekerja sepanjang malam untuk mencari jalan bagi merealisasikannya dalam dunia 3 dimensi anda. Saya menyeru anda, cuba salah satu teknik ini malam ini dan perhatikan perubahan halus yang mula berlaku dalam hidup anda. Cabaran terbesar dalam perjalanan ini adalah untuk mengekalkan keadaan hajat tercapai apabila realiti luaran anda kelihatan bercanggah. Deria anda akan memberitahu anda bahawa ia belum berlaku. Akaun bank anda mungkin masih menunjukkan angka yang sama. Anda mungkin masih berasa sakit. Keraguan akan mula merayap masuk. Inilah ujian sebenar kepercayaan anda. Anda perlu faham bahawa dunia 3 dimensi yang anda lihat dengan mata anda adalah dunia bayang-bayang, dunia kesan.
Ia adalah cerminan pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Terdapat jeda masa antara perubahan dalaman anda dan manifestasinya di luar. Tugas anda adalah untuk tetap setia kepada realiti yang anda cipta dalam imajinasi anda, bukan kepada realiti yang ditunjukkan oleh deria anda. Jangan goyah. Setiap kali keraguan muncul, kembalilah kepada perasaan hajat tercapai. Ingatkan diri anda bahawa kesedaran anda adalah satu-satunya realiti. Apa yang anda rasakan sebagai benar di dalam diri anda, lambat laun akan menjadi kenyataan di luar. Anda perlu belajar untuk hidup secara dalaman dalam realiti baru anda, walaupun tiada bukti luaran. Ini memerlukan disiplin mental dan emosi. Berhenti bercakap tentang masalah anda. Berhenti mengadu tentang keadaan semasa anda. Setiap kali anda melakukannya, anda menghidupkan semula keadaan lama dan menangguhkan manifestasi baru anda. Sebaliknya, berjalan, bercakap dan bertindaklah dari perspektif bahawa impian anda sudah pun menjadi kenyataan. Bertahanlah dalam anggapan ini dan anggapan itu jika anda berterusan di dalamnya akan mengeras menjadi fakta. Anda kini berada di satu persimpangan penting. Anda telah diperkenalkan kepada satu kebenaran yang berpotensi mengubah seluruh hidup anda. Kebenaran bahawa anda bukanlah pemerhati pasif dalam alam semesta ini, tetapi arkitek utama realiti anda. Setiap fikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan adalah satu arahan yang membentuk dunia di sekeliling anda. Sinkronisiti bukanlah kebetulan, tetapi bisikan daripada alam semesta yang mengesahkan bahawa anda sedang berhubung dengan kuasa kreatif anda. Dengan mengamalkan prinsip hidup dalam keadaan hajat tercapai, anda membina jambatan kejadian yang membawa anda daripada impian kepada kenyataan. Anda telah belajar bahawa kunci sebenar terletak pada pemprograman semula minda separa sedar anda yang mengawal 90 lebih pros daripada hidup anda. Melalui teknik seperti revisi dan menanam perasaan pada keadaan sebelum tidur, anda boleh menulis semula skrip identiti anda dan mencipta masa depan yang baru. Ingatlah, alam semesta tidak bertindak balas kepada keinginan anda, tetapi kepada frekuensi getaran anda, kepada siapa diri anda. Gabungan fikiran yang jelas dan emosi yang tinggi mencipta tanda tangan elektromagnet yang menarik pengalaman yang sepadan. Cabarannya adalah untuk tetap setia pada visi dalaman anda, walaupun dunia luaran belum mengejarnya. Percayalah pada realiti yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang anda lihat. Anda mempunyai kuasa yang luar biasa di dalam diri anda. Kuasa untuk menyembuh, untuk mencipta, untuk mencintai, dan untuk mengalami kehidupan yang paling indah yang boleh anda bayangkan. Jangan biarkan pengetahuan ini menjadi sekadar maklumat intelektual. Jadikan ia pengalaman hidup. Mulai hari ini, buatlah komitmen untuk menjadi pencipta sedar dalam hidup anda. Ambil alih takhta imajinasi anda, kerana dari situlah seluruh ciptaan bermula. Anda adalah kuasa dan kebijaksanaan yang anda cari. Sekarang, pergilah dan ciptakan keajaiban.